Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa manis, kepedasan itu tak pedas sangat. Sesuai dimakan semua orang. Memang sedap. Sungguh berlemak. Orang Senayan, apa yang nak diponing-poningkan? Kalau ekor orang mencari sarapan pagi, sambalnya rasa omak-omak, ekor orang boleh datang. Kek mana? Kek nasi lemak arwai. Berada dekat Bandar Seri Senayan. Ya, berhampiran dengan McDonald. Ania, belakang den ni ha. So tempat keluasan yang besar. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, saya lapar bang. Ya. Saya nak makan bang. Doket nasi lemak arwai terdapat pelbagai jenis menu. Nasi lemak ayam crispy, portion yang besar, dan kalau nak add on telur goyang, abang-abang kalau tak pandai main, goyang dik, ayam goreng berempah. Bau sedap daripada nasi lemak arwai. Gebunya bismillahirrahmanirrahim. Korang lembut. Buka pukul apa bang? Buka start pukul 6 pagi sampai pukul 4 petang. Apa menu yang lagi selain daripada ni bang? Kita ada menu lontong, Lagi yang? soto, mi sup, bihun sup, nasi goreng. Daripada maksudnya kalau orang nak makan nasi goreng ke panas, pukul apa start bang? Maksudnya pukul 10 ke atas. Start sampai pukul 4. Okey, baik bang. So tutup hari apa bang? Cuti kita akan seminggu bagi tahu awal. Bagi tahu awal. Seminggu kita akan maklum dekat page TikTok Arwai Nasi Lemak. Bang, saya makan dulu bang. Bismillah. Terima kasih bang.